mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Selepas fokus beberapa minggu terhadap aksi kelayakan Piala Asia, perhatian kini kembali kepada persiapan Liga Super Malaysia. Kelab juara bertahan iaitu Johor Darul Takzim ketika ini mereka terus menunjukkan ambisi yang tinggi apabila kemasukan pemain baru nampak telah bermula dengan pengenalan pemain baharu seperti Jairo da Silva. Video pengenalan Jairo yang dilancarkan semalam turut memaparkan satu momen menarik apabila ruang terakhir di slide terakhir pemain baharu itu telah ditandakan tanda soal yang diyakini merujuk kepada Hector Herrera. Pelbagai spekulasi ketika ini sedang mencanak-canak dan peminat mula menyemak sumber rasmi. Sumber sahih mengesahkan penyertaan Herrera adalah daripada akaun X rasmi The ASEAN Bowl yang mengumumkan secara rasmi bahawa pemain tengah berdarah Malaysia, Hector Herrera, akan menyertai Kelab Gergasi Malaysia, JDT. Laman Transfermarkt juga turut menyiarkan ura-ura dan membincangkan hal tersebut yang berkemungkinan sama dalam forum mereka. Artikel The Star pula melaporkan Hector Herrera sangat teruja dengan momen ini dan dia dijangka akan menyarung jersey JDT dalam masa terdekat dengan peranan utama membantu skuad Harimau Selatan memantapkan lagi barisan tengah untuk ACLE akan datang. Kemaskini rasmi di laman Wikipedia JDT turut menambah Herrera dalam senarai perpindahan masuk dari Portimonense FC serta menyatakan status Herrera ketika ini adalah free transfer. Akaun rasmi Instagram seperti Malaysian Football League juga telah mengesahkan bahawa Hector Herrera telah rasmi menyertai JDT. Kesimpulannya, walaupun belum diumumkan secara langsung oleh JDT melalui akaun rasmi mereka, pelbagai media berkredibiliti telah mengesahkan bahawa Herrera sudah mencapai persetujuan peringkat akhir dan hanya menanti pengumuman rasmi. JDT kini dalam fasa pengubahan penuh selepas ketiadaan ramai pemain lama dan pemain lanjut usia. Pengambilan Herrera akan memberi dimensi baru di barisan tengah, seorang pemain dengan teknik permainan Eropah dan mampu mengawal tempo permainan serta menghasilkan kreativiti di celah-celah pemain. Di samping itu, perpindahan ini turut meningkatkan profil Liga Super Malaysia dan melengkapkan sasaran JDT untuk membentuk pasukan pelapis kukuh bagi menghadapi cabaran domestik dan peringkat Asia. Forum Transfermarkt turut membincangkan skop dan impak beliau terhadap bola sepak Malaysia dan JDT. The Star melaporkan Herrera sebagai seorang yang berharap untuk meningkatkan tahap diri bersama Harimau Malaya selari dengan perpindahannya ke JDT. JDT dijangka melancarkan Herrera secara rasmi dalam masa terdekat, mungkin menerusi video khas seperti Jairo semalam. Kalau video itu tak ada juga, mungkin sesi media ataupun platform digital rasmi nanti. Atau mungkin sudah ada di sesi latihan berikutnya di padang JDT, macam yang FM buat. Jika anda bertanyakan kepada admin apakah impak yang bakal Hector Herrera bawa untuk JDT, ini ciri-cirinya. Herrera mampu mengukuhkan barisan tengah. JDT kini mempunyai pilihan yang seimbang antara tenaga tempatan dan pengalaman asing. Pengalaman Eropah Hector Herrera juga akan membawa dimensi taktikal dan kecerdasan teknikal hasil latar belakang di Portugal. Untuk impak skuad kebangsaan pula, kehadiran pemain seperti Herrera dalam Liga Super akan meningkatkan prestasi dan chemistry antara pemain di atas padang saat bersama Harimau Malaya. Walaupun perpindahan ini menjanjikan banyak manfaat, beberapa cabaran masih menanti. Herrera perlu menyesuaikan diri kepada cuaca tropika dan gaya permainan Asia. Padang juga mungkin mempunyai fizikal yang lain dan persekitaran padang juga berbeza. Ditambah dengan ekspektasi tinggi dari peminat, pemain seperti Herrera perlu mengekalkan prestasi konsisten. Peranan taktikal untuk mengawal pertengahan padang, menghantar hantaran tepat dan menyokong pemain serangan harus dilakukan kerap. Namun dengan silibus latihan di JDT, Herrera telah disediakan sebaiknya untuk tempuhi peralihan ini. Berdasarkan pelbagai sumber seperti The ASEAN Bowl, The Star, Transfermarkt dan akaun Instagram yang boleh dipercayai, semua petunjuk telah menunjukkan Hector Herrera memang sudah rasmi untuk menyertai Johor Darul Takzim melalui perpindahan percuma. Kini kita hanya menunggu pengumuman rasmi pada masa yang akan datang.
jika beliau berjaya memperagakan aksi berkualiti. Perpindahan ini bukan sahaja menguatkan JDT secara taktikal tetapi juga menjadi mercu tanda perkembangan bola sepak Malaysia. Pemilihan Hevel membuktikan liga ini semakin kompetitif, terbuka kepada pengaruh luar dan bersedia menjadi platform global kepada pemain warisan. Nantikan pengumuman rasmi dari Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim FC kerana musim baharu pasti bakal lebih berwarna untuk klub-klub di Malaysia.